Jadi 120 hari tu kita kena settlekan payment dalam masa 120 hari. 4 bulan Okey. 4 bulan. Jadi rumah ni memang saya risau kalau rumah dah lama-lama ni lebih 10 tahun, tapi bank cover lah rent, assessment, maintenance charge. Mungkin yang tak cover service charge tu lah. Dan selalunya bank cover dalam 6 tahun sahaja. Tapi rumah ni cantik kan? Rumah ni baik kan? Rumah ni baik, saya tengok baik. Baik. So sepatut kalau ada orang duduk, maksudnya memang nice lah. Maksudnya dia bayar je ni maintenance charges tu. Kalau tak, dia takkan tak bayar. Betul. Okay. Jadi as for now, saya nampak cantik rumah ni. Okay, apa yang Cik Muhammad nak tahu lagi pasal rumah ni? Sekejap, first of all, Cik Muhammad, berapa